kita unpacking all of the stuff. Pun ni Yes punya balik sekolah tadi dia keluar 4 tam, tak tahu ke mana. So I need to, ni semua baju kotor dalam ni. Dia keluarkan few of barang dia. Rasa dalam ni tak ada apa kot. Dalam plastik ni baju yang masih pakai terjun tu, tapi dah basuh, dah kering dah. So just susun balik. Packing senang, unpacking is very aku siap bawa charger kamera, takut tak ada bateri. Tapi okay lah, ada bateri sebab hai budak maju. Tapi okey lah, bateri tak habis lagi pun. Aku rekod half guna handphone, half guna kamera. Lepas tu aduh, banyak betul nak kena keluarkan kat dalamnya lah. Oh, have one. Oh, so ada Panadol. Why dia dekat situ? Nak keluarkan semua ubat-ubat. Aku cari Cap Fox kat sana, tak ada. Dia kata dengan aku tak ada stok kat Big Pharmacy. Tu aku pergi kat farmasi lagi satu, dia kata oh nak kena ada surat doktor. Kalau tak ada surat doktor tak boleh. Aku beli ubat tu tak payah pakai surat doktor pun boleh. Tiba kau minta surat doktor. All ubat gastrik aku. Aku rasa aku dah takut aku tinggalkan dia lagi. Let's go unpacking one by one. Kejap. Aku letak sikat aku kat mana lah. Aku tertinggal cok sikat dekat. Oh sama ada. Nak kata tinggal. Top moisturizer. Aku order dia on same date aku ada bedak Emina tu. Tapi bedak Emina tu sampai dulu. Ini benda lah lama. Dia perap aku punya parcel. Bawa je lah. Dia kalau beli time live memang selalu macam ini. Dia akan lambat sampai. Kalau aku beli time normal, tak live, cepat pula dia sampai. Aku pun tak tahu pasal. Leceh lah guna tu jari. Stop skincare. Sakura, you tak muat. Aku beli, I love this one. Aku suka pecah-pecahan dia. What's this? Oh, brightening ampoules. Aku rasa aku ambil satu brightening ampoules dengan satu lagi toner. Tapi why I got dua-dua benda yang sama? Apa ni? And this one. Kau ni kan dah tinggal sikit. So restock pun bila date expired dia 2028. Tada! All the cornflakes sahur. This one, Yes punya. Aku dari dulu nak try this one. I want to eat with yogurt. Ini strawberry. Ini chocolate and nut. Coco Crunch cookies. And honey star. Sebab dah tak ada apa-apa lagi dah option. Oh, by the way, Coco Crunch yang strawberry tu dah ada dekat Tesco. Kau Nampak? tunggu. Bila habis ni akan ku beli. Nak beli tak guna, banyak sangat. Orange, neighbor depan kita bagi. Chocolate. B, you cannot eat the chocolate lah, B. Aku
Aku nak makan limau tapi dah malam. Lepas tu susu. Sudah apa? Makan dengan Coco Crunch. Nenek Awal beli. belilah. Nanti tak buka. Member tengah minum air. 1, 2, 4 susu putih. Tiga susu coklat. And also 1 pehli. Simpan nenek ni makan Makan apa ni? tadi. Oh, tadi. And ni kan jar laki dia buatkan dia. Masuk je lah icebox. Apa ni? Sambal. And also sambal kicap. Tiga paket Nestum for daddy, mom and Osho for me. Sebab dia tak ada besar, dia ada kecil. So kita belilah 3 yang kecil. Ni kecil pun besar. Kau besar macam ni? Besar ni paket. And jar tiba-tiba nak minum Horlicks. So we buy Horlicks. And this is mine. Sebab I will mix this one with this one. And also this one I nak buka, tak sabar. Gula untuk jar buat kuih raya. And the last is sabun. And the second last is kita ada Sakura. Hai. Mana muka? So barang sahur dah settle. Susu ni minggu pertama dengan minggu kedua je. I buy a new set of earring. I want the love one. Finally jumpa juga love macam gini. And then aku nampak ada star. So I ambil the star. Nak yang moon tak ada. Half moon. The half moon one tak jumpa. So I need to cari the half moon. So now 2 love, 1 star. Tak sabar nak rasmikan.
Mi burger ya. Kita jalan jauh nak mampus. Asyik makan burger kan? Kan Su cakap dia mi burger. Oh, Ella cakap dah mi burger dia. Lepas tu Sabar tak nak apa? Lepas tu kita pergi, kita nak beli burger kat Syed. Lepas tu ingat kecoh dia ni. So kita jalan pergi ke, so daripada yang One Bistro kat bawah sini, kita jalan kaki ke flat, and then kita jalan belakang dekat Molek Regency sampai dekat Faas. Lepas tu kita lalu kat Family Mart. Lepas tu Burger Syed buka. Anjay. Yeah, I think I should wash my hand first before makan. Buka kau ni. Tak dijilat plastik cheese. Sebab Sakura kan suka cheese. Nak masukkan ni ke dalam ni. Aku rasa sekarang dah 2 tahun aku buat air, aku dah tak pakai ni. Ya, dah 2 tahun aku buat air Milo ke kopi ke apa ke, aku dah tak use susu ni. Aku minum Milo kosong, kopi kosong. Lepas tu bila minum campur dengan susu manis, tak boleh nak minum. Macam manis tu melekat kat dekat tekak. Macam gitulah rasa dia. Lepas tu akan rasa macam so tak best. So kat rumah yang minum susu manis cuma Daddy dengan Yes je. So aku nak transfer this one masuk sini. Nanti besok sahur senang. Kau tak macam pagi tadi aku tak masukkan lagi. Lepas tu bila nak sahur kalau kabut. This year puasa hari pertama hujan lebat. Hujan selebat-lebat alam. Dalam manusia kan, bila panas tak reti bersyukur, komplain panas. Bila dah kasi hujan, komplain lagi cakap sejuk. Mana hati bersyukur, semua tu komplain. Wih. Macam bukit dah. Tak tahu lah nampak ke tak. Member meletup. Wash my hand. Yo, pagi tadi dia sahur pukul 6.10. Kita sahur, dia bangun, dia minum air. Lepas tu 6.10 dia baru breakfast. Kan? Bi? Geram. Nak gaduh tak? Nak gaduh? Tak nak? Tak jadi gaduh? Tolak tangan. Mau pakai kaki. Dasar anak deraka. Mari kita kacau budak ni. Hello. Yalah main Abel punya ni. Nanti kan Abel marah. Abel tu sikit-sikit marah. Kan? Kan Cino? Angkat sikit muka. Oh, hidung dia ada luka. Wah, buta aku. Wah. Ni. Macam ni dia gaduh. Sebab masa balik raya Cina tu tak ada. Lelaki ni dia.
tak puas hati. Jealous. Tengok je. Fiz, Tana. jangan mati bodoh. Babi kau, Fiz. Doh, nak rekod suara maki-maki. Mana bangkau tu? Anak sulung, anak nombor Fiz, 2. aku rasa kita ambil apa kita punya, kita cabut lah, Fiz. Hello. Both of you. Eh. Cino dah Aku better. rasa kita ambil apa yang Cino boleh ngada-ngada. kita cabut je lah, Fiz. Bibi nak tahu tak Cino ngada-ngada, Bi.